Malam ni aku dekat satu kafe yang aku pun tak tahu kat mana ni. Aku jalan-jalan dekat kampung ni, aku nampak kedai ni. So aku nak cuba. Apa nama kedai ni, bang? Brothers Coffee. Sini jual apa je? Signature kita ada pelbagai drinks. Instead of coffee saja, kita ada banyak cream latte, matcha, strawberry. Top seller apa? Untuk kopi. Caramel macchiato. Boleh lah, satu lah. Tapi nak yang kecil, nak yang ais. Maggi Sukiya pun ada. Kalau sekian tak bagi Maggi je, kita ada ramen. Oh. Ramen kita pun pelbagai. Ni ramen-ramen dia. Ya, betul. Ni berapa satu kalau ramen Sukiya ni? Ramen Sukiya 15, 15. Maggi 15. Untuk dessert tu special. Tempat lain tak ada. Ada tapi mahal. Okay, kita kenalkan daripada yang klasik, paling murah, kunafa, ganache, strawberry, pistachio. Siap bang? Ya. Mantap. Brothers Coffee. Di mana? Di Jalan Kebun. Jom kita cari tempat duduk. Mana yang paling best ni kat sini? Oh. Jangan lupa kacau-kacau geng. Bismillah. Not bad lah. Sedap weh. Tapi dia ada bunyi-bunyi sikit motor-motor sebab dia kat tepi jalan. Tapi tak apa. Air padu kita layan. Baik.